Waktu orientasi, waktu hari ke-8. Waktu hari ke-8 dah nak balik lah waktu tu. Sofi ni ada tanya. Sofi ni ada bercerita. In live, tak in live. Okay, dia macam ni. Waktu orientasi, kau tu saya nak spill dan konten kan, spill sini, spill konten lah. Boleh tak boleh spill konten? Tu saya tahu. Okay, ni kita spill sikit lah. Tapi kat konten saya spill lain lah. Okay, waktu orientasi, dia macam ni. Waktu orientasi ni, Sofi ni, macam mana cakap Okay, ni saya dapat cerita-cerita je lah. Cerita-cerita. Okay, ni rahsia tau, kau jangan cerita kat orang. Kau jangan cerita kat orang. Ni rahsia kita je. Okay, macam ni. Saya nak cerita ke tak? Sekejap. Bagi sikit. Tapi ni rahsia tau. Kau jangan tu. Okay, yang ni saya dapat cerita daripada budak lain. Ni waktu dah hari ke-8 dekat orientasi. Okay, saya dia sedih. Dia macam ni. Okay, kenapa saya sebelum ni, kenapa saya tak nak partner dengan Sofi? Bukan tak nak, dia macam tak apa, jangan Sofi lah, macam ni, faham tak? And then kenapa waktu dulu, kenapa saya setuju je nak partner dengan Share? Sebab kan waktu dulu kan memanglah Alif suruh, dia nampak saya adalah orang yang terbaik untuk get Share. And then dia bagi Sofi kat Sami. Tapi nak tahu kenapa saya setuju je dengan Share? Nak tahu sebab apa? Okay, dia cerita dia. Waktu orientasi, waktu hari ke-8. Waktu hari ke-8 dah nak balik lah waktu tu. Sofi ni ada tanya. Sofi ni ada bercerita. Dia macam bercerita. And then orang tu bagi tahu saya. Sebab lepas Sofi tahu yang saya ni macam mana, faham tak? Okay, dia ada tanya. Dia ada cakap dekat, adalah serta dekat orientasi tu. Dia cakap yang tapi ni rahsia lama tau. Ni rahsia lama gila. Tapi kalau cerita sekarang kau rekod, kau jangan rekod. Dia cerita sini. Okay, aku boleh cerita. Tak apa, sebab alam aku tengah partner dengan dia, betul. Tapi malu lah dia nanti. Sikit lah. Okay, dia pernah cerita dekat, ada yang pernah dapat orientasi tu dulu. Dia pernah, yang saya kenal lah, korang pun dia pernah dekat orientasi. Yang dia cerita kat saya, yang Sofi, dia bukanlah, dia macam suka. Dia macam suka. Okay, dia macam suka. Dia macam dia orang main lah, ada soalan-soalan kemungkinan boleh jatuh cinta. Dan dia cakap nama saya. Lepas dia tahu yang siapa nama ni, yang ada orang-orang yang tu cakap yang saya ni susah nak bercinta. Dia macam terus lupakan hasrat dia macam tu. Kau tahu saya. Okay, lupakan tolong lupakan. Abaikan. Itu abaikan. Okay, abaikan. Itu dulu. Tapi ada rahsia lagi. Banyak rahsia korang yang korang tak tahu. Waktu orientasi tu saya akan spill dalam konten saya hari esok, hari lusa. Saya akan spill konten saya pada hari lusa. Deal lagi, saya akan spill satu persatu apa yang berlaku waktu orientasi. Rahsia banyak. Kalau rahsia Rina lagi banyak. Kau tahu tak? Sofi banyak, Rina banyak, Amanda banyak. Siapa lagi? Semua partner saya semua banyak. Aduh.
Tapi saya akan spill rahsia Sophie esok. Okay, deal. Dalam balas saya akan spill dalam konten. Kau tak tahu rahsia apa, kau akan terkejut. Yang mana yang buat spekulasi waktu dulu, waktu orientasi tu, semuanya salah. Okay, hari lusa saya akan post konten tu, kau akan tahu segala-galanya. Okay, terlepas. Tapi saya pun tak heran pun. Dan saya pun nak, waktu kenapa saya pilih Sophie, ini satu lagi, waktu saya pilih Sophie tu, waktu tu tau, waktu lepas Syami pilih Melo tu, dalam otak saya tak pilih siapa-siapa. Ni cerita jujur Waktu Syami pilih Melo, dalam otak saya tak ada nama pun. Sebelum Syami pilih, tak ada satu nama pun saya nak partner. Tak ada satu pun, jujur. Sebab saya tahu, sebab waktu nama saya dah ada nama waktu tu. Lepas tu Syami pula pilih Melo. Saya tu macam, Pak, saya teringat surat yang saya dapat. Surat yang mana Sophie bagi kat saya. Saya rasa macam, dengan surat 8 bulan menunggu tu, saya macam, okay, dia betul-betul nak bekerjasama dengan aku. Dia betul-betul nak buat kerja dengan aku. Okay, that's why saya pilih Sophie. That's why. And then saya pilih 2 orang. Saya pilih 2 waktu tu. And then dekat situ saya dah nampak yang mana betul-betul nak saya. Okay, spill tak boleh. Okay, saya nak gerak dulu. Saya nak buat konten. Siapa seorang lagi? Tengok konten Alif lah. Saya sebut siapa nombor seorang lagi. Saya sebut 2 orang. Okay, baiklah. Okay, thank you very much. Dan korang support semua AI team. Dan yang mana kau boleh support, saya tak boleh nak kembalikan apa yang korang nak. Sebab saya bekerja satu team. Ramai yang kecewa, saya tahu ramai yang kecewa. Tapi saya tak boleh nak satukan benda tu. Tapi korang just doa yang terbaik. Dan korang support je mana-mana yang korang suka. Okay, Soda X Fafarina, maybe. Okay, tengok saya main macam mana. Tengok dulu how going dengan Sophie. Okay tak okay. Okay, but kita akan buat lain benda lain. Mungkin tak pernah tengok di Sophie yang mana, saya akan buat create together. Good luck kan Pro Office dengan TQ. Tapi kau nak tahu tak, sebenarnya waktu ini saya jujur, waktu orientasi tu yang banyak support, saya tak tahulah ini betul ke tidak. Banyak yang support waktu saya malah cakap bye korang, love you.